Okay, assalamualaikum guys. So sekarang kita berada di Baro Glamping. Sebelum ni saya dah datang troubleshoot shade tree terbakar dan sebagainya. So saya nak share sikit situasi dekat Baro Glamping ni. Memang cantik, berdekatan dengan Pantai Puteri. So isu dia sekarang, okay, ni. Okay, untuk setiap glamping house ni, dia ada pasang 1 dB lah. So ini kita panggil dia junction box. Memang dia ada IP. Okay, dia memang boleh lah untuk keadaan outdoor. Maksudnya kena hujan. Isu dia tuan-tuan, yang ni bila kita buka tutup, dia punya minus ni, dia punya skru ni dia akan patah, senang patah dan sebagainya. Okay, ini situasi yang pertama. Ni satu lagi, DB menggunakan junction box, nampak tak? Dah pakai red tape lah. Ni pucil-pucil ni boleh buat short. Okay, air masuk dan sebagainya. Ni pecah, nampak? Kenapa dia red tape? Masih ada something wrong. So bila hujan, terus masuk sini. So nanti terbakar lah cair dah. Okay, situasi yang kedua, diorang dah pakai metal clad. Okay, cantik dah. Cumanya metal clad, DB metal clad yang jenis macam ni sesuai untuk indoor sahaja. So nampak tak hujan dah ni? Pagi tadi hujan. Okay, so air, potensi untuk air masuk ke dalam DB tu memang sangat tinggi lah. Basah dalam kau. Apa yang bahayanya bila korang gunakan metal clad yang untuk indoor, pasang dekat outdoor, nampak langit biru yang cantik. Okay, kau tengok memang basah, nampak tak? Okay, jelas tak? Tak nampak tu dekat bus bar tu. Nampak berair. Ini kalaulah kata berlakunya short circuit ke, dia terpintas ke apa kan, earding pula tak berapa baik. Klien kena renjatan dan sebagainya, habis. Nah, ya Pak Karim buat basah ni. Air. Okay, saya suap air tak ke bahaya kau? So ianya sangat bahayalah pada klien kita. Klien kita buat bisnes, so keselamatan pada customer dia pula, buatnya mati, tergenjat dan sebagainya. So kita cadangkan kepada klien, kita akan pasang DB metal clad yang jenis waterproof dan sesuai untuk outdoor punya. Dan kemudian ni ada kunci lah. Kalau nak tukar kunci ni kepada yang ada kunci pun tak ada masalah, boleh tukar dia punya knob. So tombol dia ni korang boleh tukar sebagai manual macam ni, okay, ataupun kunci yang ada kunci tu.